Assalamualaikum, salam sejahtera. Kali ni aku nak share tentang satu mining rig yang aku baru create. Sekarang ni ada dua card, RX 6600 dan 6600 ST. So aku plan masuk satu lagi card yang aku baru order. Yang ini adalah RTX 3060 Ti LHR Limit Restrict Mode. Sekarang ni nak try unboxing, nak tengok apa dalamnya. Lepas tu kita akan try masuk dekat dalam mining rig ni. So kita akan shotkan video ni lah. Jom. Okay, sekarang ni kita unboxing card yang aku dapat ni. Tengok apa di dalamnya. Okay, dah nampak Okay, inilah dia brand Palit RTX 3060 Ti. Okay, jom kita buka dalam dia, tengok sealnya. Okay, seal ni memang belum buka memang betul-betul baru lah. Okay, oh, susah buat kerja sebelah tangan ni. Okay, okay, buka. Kita tengok. Aku pun first time tengok, first time ambil brand Palit ni. So ni apa ni? Okey, itu dia. Kita pastikan dia unbox. Okey. So inilah dia kad Palit RTX 3060 Ti. Okey. Kadnya ringan Cover belakang ABS plastik. So it should be dekat sini ada lampu RGB lah kemungkinan, tapi kita tengok je lagi. Okey, itu aja. So kita akan masukkan dekat mining rig yang tadi. Okey, untuk pengetahuan semua, brand Palit ni macam mana kita nak tahu dia jenis kad LHR atau non LHR? Kita boleh tengok dekat label sini. Dia dah siap-siap ada label macam ni. So memang senang lah. LHR Light Hash Rate. So sekarang ni memang ada dua jenis kad, satu non LHR dan satu LHR. Itu kebiasaannya untuk miner lah. Kalau gamer tak kisah, mana-mana pun dia boleh sebat. So untuk miner, mereka akan pilih sama ada guna LHR atau non LHR.
Nak tahu lebih lanjut apa benda ni LHR, so korang google sendiri. Jom. Ok, sebelum kita pasang kad baru ni, siapkan siap-siap dia punya riser, PCI power cable, splitter dan kabel tie kalau perlulah. So jadi kita pasang tu cepat, tak membuang masa. Ok, sekarang ni aku akan turn off main rig ni. Macam biasa, dah buka main rig ni, kita stopkan main ni dulu. Ok, mana dah stop. Ni masih ada, kita refresh. Kita refresh kat sini. So dah hilang. Bila dah hilang maksudnya main ni dah stop, baru shutdown. Ok, jap kita tengok. Main ni dah kojol. Ok. Ok, ni kita dah siap pasang. Kita nak try on. Tengok detect tak kat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ok, dah on Oh, ada lampu ni. Dah macam lampu Kalimantan. Kita tengok ni boleh detect tak. Ok, kat celah tu kalau ada orange maksudnya dia running lah. Ok, dalam Hive OS sekarang dia baru detect, so mungkin ambil masa sikit lah. So memang kita nampak 3060 Ti LHR. So yang lain tak detect lagi. Apa kita tunggu. Ok, dah hampir 2 jam masih dalam proses troubleshooting. So sekarang ni baru detect satu. Baru detect satu kad. Baru running satu kad. So masih dalam proses lagi. So bintang-bintang lepas ni ok.
Okey, setelah cuba banyak kali masih tak dapat nak up, masih tak dapat nak kacuk lagi RX dengan RTX. So aku terpaksa buka satu lagi rig. So sekarang ni rig yang kelima lah. So rig kelima aku akan gunakan test bench yang ni. So ini akan satu kad ni akan duduk dekat sini lah, dia akan single. So yang dua keping RX ni memang dah running, dia dah running macam biasa. So ni tak payah diusik lah. So kalau kata kita campur dengan RTX LHR punya model, dia akan crash. So sekarang aku akan set up RTX 3060 Ti ni dekat test bench ni. Okey, sekarang dah siap pasang test bench ni. Okey, network, power semua dah pasang. Okey, kita nak try on lah. Kita akan try on. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Look. Okey, setelah cuba banyak-banyak kali dan ambil masa berapa lama, masih tak berjaya. Rig ni masih tak berjaya lagi. Dan ini pun masih tak boleh nak launching. Rasanya aku dah tahu sebab apa. Sebab untuk motherboard ni requirement untuk RAM, DDR4 RAM, DDR4 RAM mesti frekuensinya adalah 2133. Sekarang RAM yang aku pakai 2666. So memang tak compatible. So motherboard ni memang out lah, memang masuk kotak balik simpan. So aku akan tukar, cari motherboard lain, motherboard yang dah terpakai, yang sedia ada. Maybe motherboard yang ini. Mungkin aku akan pakai motherboard ni lah. Aku akan try tengok macam mana. Okay, so untuk settlekan isu ni, projek ni tak settle. So aku akan buat video yang akan datang. Okay. Ciao. Peace yo.